YouTube, welcome back to my channel. Okay, so intro aku hari lain sikit. Intro aku atas motor. Oh, korang dengar lah suara aku sebab aku tak ada external mic tambahan. So, kenapa aku atas motor hari ni? Pertama, aku nak pergi servis motor aku. Selepas servis motor aku, nak pergi buat lalamu. Tapi sebelum tu, aku kena pergi DIY dulu, cari tali untuk ikat beg lalamu. Okay, so aku on the way sekarang. Nanti apa-apa aku update. Alright guys, korang tengok je video ni. Okay guys, aku dah sampai DIY. Okay, aku nak tengok dulu ada tak tali tu. So lah, kita masuk beli dulu lah, tengok macam mana, ada ke tak ada. Okay guys, tali tadi aku dah beli dekat DIY. So sekarang dah pukul 10 lebih. Aku kena pergi hantar motor untuk servis dulu. Kedai yang aku nak hantar servis ni kat V Power Motor Sri Gombak, tempat yang aku belilah. Tapi motor ni aku beli kat cawangan dia dekat Pantai Indah. Tapi untuk servis ke apa, kena pergi ke Sri Gombak. Sebab itu dia punya HQ, tempat servis semua dekat sana. Korang layan je lah video ni. Okay, so lanjut sampai sana aku update. Servis motor dulu, nanti apa-apa aku update balik. Aduh. Servis kali kedua. Kunci. Dia ada buku kan? Tak ada buku. Dia hari tu first servis saya tu dia bagi kertas. Macam kertas, macam slip lah, slip record service. Tapi yang ni minyak enjin ada apa brand lah? Lock oil atau Enforce ni minyak. Enforce. Yang bagus apa Enforce? Bagus Lock oil. Semi lah, semi. Lock oil ada semi 1040 Lester. Pakai semi semi. Okay guys, servis pun dah siap. Sekarang apa lagi? Sekarang masa untuk kita kayuh. Tapi pun stop kat tepi dulu. Stop sekejap. Kita tengok order dulu, lepas tu kita jalan. Mana pada stop ni? Dia stop sekejap. Panas pula stop kat sini. Cari tempat duduk sikit lah. Keluar balik cari tempat duduk sikit. Panas juga. Boleh ni stok sekejap sini. Okay guys, tadi kena 100 lebih, 110 ringgit kena tadi buat isi sekali dengan coolant ke. First service saya tu tak buat coolant, tak tahu pula kena. Tapi tak apalah, sekarang masa untuk cari duit balik. Okay guys, order pertama dah dapat. Sekarang kita pergi pick up order. Yang ni dekat area sini juga. Lepas tu hantar ke Masjid Awan Bidara Batu ke? Okey, jom. Mana ni? Ni jalan dia ni. Oh, masuk belakang ni je. Boleh belakang ni je.
27. Oh, belakang. Lurus balik. 25. Ya. Alah, motor ke kereta? Order motor. Tapi boleh lah kot. Boleh je. Oh. Okay guys, tadi sampai rumah customer order cancel. Rupanya customer nak kereta. Tapi tak apa, akak tu belanja juga. Walaupun tak ambil order, aku dah minta separuh, tapi dia bagi full juga RM11. Alhamdulillah, rezeki. Okay guys, aku nak cari order lain dulu, nanti aku sambung. Okay guys, order kedua. Order pertama dia cancel. Order kedua, alamak, Chuck Prince Service. Besar ke barang dia ni? Tak apalah, pergi je lah. On the way ke tempat customer sekarang. Sini rupanya. Okay guys, sampai dekat tempat customer. Tak tahu dia order apa ni. Dia panggil kita apa tak? Kita stop dulu tengok. Shawarma. You've arrived at your destination. Barang dah pick up. Sekarang kita perlu hantar ke tempat customer pula. Dekat ni Jalan Genting Kelang. Kita keluar dulu, panas ni. Excuse me. Hi. 640. Yeah. No, mungkin okay. Thank you. Okay. Thank you. Have a nice day. You too. Cash collected. Job completed. Give review. Submit. Settle. Guys, dapat order ketiga. Order ketiga ni dekat Evanas, dekat sini je. Distance pun tak jauh, lebih kurang 1.6 km. Tapi kita hantar ke Mont Kiara. Guys, almost sampai tempat customer. Yes. Masuk ke kiri. Boleh saja masuk. Boleh Okay, bang. Alright. 28 bang. Sorry? 28. 28 Mont Kiara. Ya. Plus ringgit 20 sen abang. Sekejap saya ambil gambar dulu. Ni apa kamera kah? Ya, kamera. Jangan kamera. Tengah rangkai you. You dalam ni nanti. 11:30. 11:30. Thank you. Hey, Katara. Guys, okay, order dah pick up. Sekarang kita on the way ke tempat customer dekat 28 Mont Kiara. Okay, nanti aku sampai tempat customer aku update. Masuk. Mont Kiara. Bang, thank you bang. First time masuk sini. Ini senang lah. Ya. Dah nampak rider je ada beg orang tu. Okay.
Atas sini je kan naik. Itulah. Saya register. Alright bang. Ya. Order completed. Tadi order RM11.30. Dapat lagi satu order Mont Kiara ke Chan Shaolin. Lebih kurang 10 minit sampai tempat order 1.8 km je. So jom kita pakai semua dulu. Alright. Order keempat aku dah pick up. Tadi terlupa pula tekan record. So tak dapat nak record masa aku ambil order tadi. Apa yang lucunya dia ni, dia tak bayar. Kawan dia yang bayar nanti. Tapi order RM11 je dekat sini. Dia suruh kawan dia bayar aku RM15. Aku confirm banyak kali dengan dia tadi. Betul ke? Dia cakap tak apa, I tahu RM11, tapi you ambil je RM15 dengan dia. I told her, dia cakap. Okay, then okay lah. So kita proceed ke tempat kawan dia. Kita tengok macam mana nanti. Alright, nanti sampai sana aku update balik. Jam. Ini selalu jam. Pagi orang pergi kerja ke, petang orang balik kerja ke, sama je. Tengah hari pun jam. Tengah hari orang keluar makan kot. Dah sampai dekat sini. Mana dia? Ya. Nama Lina ya. I'll take water first. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you boss. Dapat lagi satu order sekarang ni daripada Pudu. Hantar balik ke Taman Melawati. Cash job juga ni RM11.80. Call customer. Tak call pun. Macam ni syarat je. Right, jom sekarang kita pergi ke tempat customer. Salah jalan pula guys. Sepatutnya keluar pada kondo tu tadi, ambil keluar ke kanan. Ni aku ikut kiri. Kita boleh. Bukan Lala Move. Pergi mana? Hantar dekat Taman Melawati. Ini address. Taman Abus. Apa? Ini saja. Okay, jom. Okay guys, barang dah pick up. Sekarang kita on the way ke tempat customer untuk drop barang. Left on Lorong Sarawak. Sini lah. You've arrived at your destination. Okay, terima kasih. Sama. Alright bang. Okay, dapat 12. Settle. Order completed. Interview. Yes. Oi, dah gelap.
Hujan. Okay guys, ini last order aku lah aku hantar tadi. Hari pun nak gelap. Bukan nak gelap petang, nak hujan tu. Sana panas, belakang tadi dah gelap. Untuk vlog hari ni sampai sini je. So nanti mungkin akan ada Lala Move part kedua. Okay, so aku pun nak on the way balik ni. Tengok dah gelap tu. Balik dulu lah.